Ramai orang tanya, simpan duit ni lebih baik dekat mana? Sebenarnya bergantung kepada tujuan simpanan. Kalau simpan untuk jangka pendek, contoh macam perbelanjaan hari raya, perbelanjaan anak-anak naik sekolah, duit insurans dan juga rotek kereta, boleh simpan dalam tabung haji ataupun ASB. Pulangannya sekitar 4 hingga 5% setahun, selamat dan stabil. Tapi kalau simpanan jangka panjang, yang ni lain sikit. Ramai yang buat silap, simpan semua duit dalam bentuk tunai untuk simpanan jangka panjang. Duit kita makin lama makin susut nilainya sebab inflasi. Harga barang naik, nilai ringgit makin jatuh. Tapi emas sebaliknya. Walaupun harga emas ada turun naik dalam masa singkat, sejarah 20 tahun harga emas menunjukkan secara purata emas naik minimum 10% setahun. Sebab tu orang kata emas ni dalam jangka masa panjang pasti akan naik. Bayangkan kalau kita simpan duit RM10,000 sekarang, 10 tahun akan datang, nilainya pasti akan turun. Tetapi berbeza, sekiranya tukarkan duit RM10,000 tersebut ke dalam bentuk emas, nilainya pasti akan meningkat. Jadi sebenarnya mudah saja. Kalau nak buat simpanan dalam jangka masa pendek, boleh simpan dalam tabung haji ataupun ASB. Untuk simpanan jangka masa panjang pula, boleh simpan dalam bentuk simpanan emas, gold bar dan dinar. Bagi yang nak mulakan simpanan emas dengan cara yang mudah dan selamat, boleh rujuk video yang saya pin di profil, cara mulakan simpanan emas di Public Gold.